Yang kedua, niat supaya kita boleh menyempurnakan nafkah pada keluarga. Hari ni tuan-tuan, memang kewajipan absolut tu pada lelaki untuk keluar cari nafkah. Itu memang lelaki tuan-tuan, dia punya tanggungjawab. Tapi hari ni tuan-tuan, rahmatnya Allah turunkan rahmat pada kaum wanita macam puan-puan yang ada depan mata saya ni. Kita tak nak bebankan suami. Kita tahu kita high maintenance. Jadi kita tak nak suami kita ni keluar duit banyak sangat. Biar saya beli makeup saya sendiri. Biar saya yang beli saya punya maskara saya. Biar saya yang beli produk-produk untuk saya. Dia tak nak susahkan suami. Biar suami provide yang wajib. Ekstra-ekstra tu dia faham. Jadi dia pun keluar kerja. Ada yang dia keluar kerja sebab dia tahu cost of living sekarang makin tinggi. Dia nak tolong suami dia. Tuan-tuan, ini dia punya pahala lagi besar tuan-tuan. Sebab ni bukan tanggungjawab kita, tapi kita willing nak bagi. Dalam agama, dia ada 3 elemen. Islam, iman, yang ketiga apa? Ihsan. Ihsan tu yang tinggi tuan-tuan. Menyempurnakan agama. Dan itu ada pada wanita-wanita yang bekerja. Keluar bekerja. Habis kami tak kerja di rumah ni, tak ihsan ke? Ihsan juga tuan-tuan. Bayangkan perempuan memudahkan urusan suami. Balik rumah lapang. Anak-anak diuruskan, masak, sediakan sahur, sediakan berbuka. Ini semua tuan-tuan memudahkan urusan suami. Untuk cari nafkah tuan-tuan, pahalanya banyak tuan-tuan. Keluar cari nafkah supaya dapat menyempurnakan nafkah keluarga.